Dulu kan kalau aku travel, ni soket adapter ni lah yang aku dah bawa. Sampailah aku jumpa. Soket adapter mini pocket ni weh, daripada Orico. Nampak tengok dia punya saiz kecil lagi pada handphone aku ni. Ngam-ngam tapak tangan je. Dan warna yang aku ambil ni warna biru pastel macam ni, sirih memang comel gila. Ok, so dia ada beberapa warna lagi. Panjang wire kabel ni dalam 1.2 meter. Dan benda first yang aku tertarik dengan soket adapter ni, kita boleh gulung terus tau kabel ni dekat soket ni. Dan lepas tu ada getah strap ni pula yang kita boleh ikat dia. Dan jadi satu mini pocket size kan. Okey, dan total output dia 3250 watt. So dia ada dua soket untuk AC current. Dia ada dua port untuk USB-A dan satu port untuk USB-C. So dan kita boleh guna 5 device serentak tau. Nak guna soket untuk serika ke, blower ke. Dan dekat bahagian belakang ni pun dia ada dua lubang untuk kalau hampa nak gantung kat dinding. Dari segi keselamatan tak perlu risau sebab dia memang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan dari segi overcurrent, overcharge, litar pintas apa semua tu tak perlu risau. Okay, dia menggunakan 3-pin plug. Sudah dia punya material kabel ni pun memang yang kualiti lah. So guys, kalau nak cari soket adapter yang mesra travel size pocket macam ni, yes, soket adapter daripada Orico ni memang aku sangat-sangat recommend. So boleh check harga dekat link, tapi kena cepat sebab warna dia memang cepat sold out.